Jadi bila kita buka lembaran sejarah Rasulullah atau sirah Rasulullah yang disebut oleh Allah dalam Quran, kita akan temui panduan yang jelas. Macam mana kita mengutamakan akhirat. Ada satu ketika, tuan-tuan, sesudah beberapa bulan Rasulullah dan umat Islam berhijrah ke Madinah, kehidupan di sana tentu sangat berbeza dengan kehidupan semasa di Mekah. Karena di Mekah itu memang kampung halaman Rasulullah dan para sahabat, golongan muhajirin. Tapi di Madinah serba susah. Tentulah rumah kediaman, bukan macam sekarang kan. Makan, minum, semuanya susah. Jadi istri-istri Nabi, tuan-tuan, masa itu tak salah saya, istri Nabi ada 5 orang. Sangat merasakan kesan hijrah itu, terutamanya layanan Rasulullah mengenai makan minum dan kedua pakaian, kerana Rasulullah sibuk. Di satu hari ketika Rasulullah balik ke rumah Aisyah di sebelah masjid, isteri-isteri Rasulullah ni berkumpul. Bila Rasulullah dalam masuk rumah, tak salah Sayyidatina Aisyah jadi jurubahasa. Sayyidatina Aisyah bercakap, "Ya Rasulullah, sejak kita berpindah hijrah ke Madinah ni, kami rasa makan minum dan pakaian kami kurang terjaga. Jadi kami mahu supaya kau, ya Rasulullah, ambil beratlah sikit tentang makan minum dan pakaian." Perkara ini, tuan-tuan, perkara yang kecil dalam kehidupan manusia, tapi dalam konteks Rasulullah dan tugas menyampaikan agama Islam itu dianggap perkara yang sangat berat. Ialah minta ambil perhatian makan minum dan pakaian. Pakaian isteri Nabi itulah macam wallahu alam. Bila Aisyah ini menyuarakan pandangan isteri-isteri Nabi ini, segera turun ayat Quran. 2 ayat Quran dalam surah Al-Ahzab. Apa ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika, kau sekarang juga tegaskan, cakap pada isteri-isteri engkau itu. Maknanya bukan seorang, ramai. Engkau tegaskan, engkau cakap pada isteri-isteri engkau itu, ya Nabi. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umati'kunna wa usakhrikhunna sarahan jamila. Sekiranya kamu mau dunia dan kesenangannya, aku akan bagi. Lepas aku bagi, aku akan cerai kamu semua. Berat, tuan-tuan. Yang diminta apa? Ambil perhatian makan minum dan pakaian. Hukumannya sangat berat. Nabi diperintah oleh Allah supaya penuhi kehendak isteri-isteri itu, lepas itu cerai. Berat. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana isteri-isteri Nabi ini bukan seperti isteri-isteri kita. Mereka menjadi contoh juga. Sebab itu kalau isteri Nabi itu buat jahat, hukumannya 2 kali ganda. Hukumannya 2 kali ganda. Siksanya itu 2 kali ganda daripada isteri-isteri lain. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kata 2. Jadi akhirnya isteri-isteri Nabi tak jadilah, minta maaf. Lalu ayat yang seterusnya itu tadi ayat yang ke-28 surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-29, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sebaliknya, kalau kamu, ini Nabi sampaikan pesan Allah, firman Allah kepada istrinya, sebaliknya sekiranya kamu maukan Allah, 1. Kedua, maukan Rasulnya. 3, maukan kebaikan akhirat. Kalau kamu mau 3 perkara ini, kamu menjadi isteri-isteri yang muhsinat,
maka sesungguhnya Allah telah sediakan untuk kamu ajran azima, pahala yang besar. Jadi pada ayat 29 surah Al-Ahzab ni kita dapat satu panduan bagaimana kita mahu mengutamakan akhirat. Ada 3 hidup kita ni. Yang pertama, hendaklah mahukan Allah. Yang kedua, hendaklah mahukan Rasulullah. Ketiga, hendaklah kita mahukan kebaikan akhirat. Senang saja tuan-tuan, mahukan Allah, mahukan Rasul, mahukan akhirat. Kalau ini menjadi asas atau dasar hidup kita, ya, insya-Allah kita hidup dalam keadaan mengutamakan akhirat daripada dunia.